Bak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Orang bukan Negeri Sembilan tahu tak siapa sebenarnya yang memilih Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan? Di Negeri Sembilan, Yang di-Pertuan Besar dipilih oleh 4 pembesar adat yang dikenali sebagai Undang Sungai Ujong, Undang Jelebu, Undang Johor dan Undang Rembau. Mereka dikenali sebagai undang berempat dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam struktur pemerintahan Negeri Sembilan. Sistem ini merupakan warisan adat yang telah diamalkan sejak ratusan tahun dahulu. Bak kata pepatah, biar mati anak, jangan mati adat. Baru-baru ini timbul pertikaian mengenai bidang kuasa dan kedudukan beberapa pihak dalam institusi adat dan diraja Negeri Sembilan. Secara ringkas, ada beberapa isu yang timbul. Sebahagian undang berempat mendakwa mereka mempunyai kuasa untuk membuat keputusan tertentu berkaitan institusi diraja. Satu pihak lagi berpendapat bahawa tindakan tersebut tidak mengikut proses dan peruntukan yang sah. Terdapat juga pertikaian mengenai sama ada seseorang undang masih mempunyai kedudukan yang sah untuk mengambil bahagian dalam proses membuat keputusan. Akibatnya muncul dua tafsiran berbeza mengenai siapa yang mempunyai kuasa yang sah menurut adat dan perlembagaan negeri. Isu ini bukan hanya melibatkan individu, ia melibatkan 3 perkara yang besar. Pertama, kedaulatan institusi diraja. Institusi diraja merupakan sebahagian daripada asas sistem pemerintahan Malaysia. Sebarang pertikaian berkaitan kedudukan atau kuasa institusi ini perlu ditangani dengan penuh hormat dan mengikut undang-undang. Kedua, adat pepatih. Di Negeri Sembilan mempunyai identiti unik yang berbeza daripada negeri-negeri lain. Adat pepatih bukan sekadar budaya tetapi juga sebahagian daripada sistem pentadbiran negeri. Dan ketiga, keluhuran perlembagaan. Dalam negara yang berasaskan undang-undang, setiap pertikaian perlu diselesaikan melalui saluran yang sah termasuk mahkamah jika perlu. Krisis ini mengajar kita bahawa tradisi dan adat mempunyai nilai yang sangat tinggi. Perlembagaan diwujudkan untuk mengelakkan kekeliruan apabila berlaku pertikaian. Institusi diraja perlu dihormati oleh semua pihak. Sebagai rakyat Malaysia, kita tidak patut memilih pihak sebelum keputusan muktamad dicapai oleh institusi yang berwibawa. Apa yang lebih penting adalah kita memahami sejarah, menghormati adat, memelihara kedaulatan institusi diraja dan mengekalkan keyakinan terhadap proses undang-undang, kerana akhirnya kekuatan sesebuah negeri bukan terletak pada siapa yang menang dalam pertikaian, tetapi pada kemampuan institusinya untuk menyelesaikan perbezaan dengan penuh hikmah, tertib dan berlandaskan undang-undang.